Yang Ketua Dewan Negara. Ahli-ahli yang berhormat, kita teruskan perbahasan kita pada petang ini dengan mempersilakan Yang Berhormat Senator Tuan Isayah untuk meneruskan perbahasan beliau. Terima kasih Yang Dipertua. Isu yang ketiga saya ingin membawa adalah Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli, wakil belia kita, yang menarik perhatian saya tadi Yang Berhormat, kerana Yang Berhormat sebagai wakil belia sudah memahami isu di lapangan di Sabah dan Sarawak dan mendapati jurang pembangunan yang sangat ketara. Justru memahami mengapa ahli-ahli berhormat dari Sarawak dan Sabah memperjuangkan isu ini di Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih kerana memahami Yang Berhormat Senator. Seterusnya, dipersilakan Yang Berhormat Senator Puan Hajah Nur Hasmimi binti Abdul Ghani. Dipersilakan. Terima kasih Yang Berhormat Senator Puan Hajah Nur Hasmimi. Satu perkataan yang menarik perhatian saya tadi Yang Berhormat Senator, bila Yang Berhormat Senator dalam ucapan ada menyebut dengan izin Pahang First. Dan perkataan first ini bukan saja berkumandang di Sarawak dan Sabah. Saya pun bagi pihak Dewan Yang Mulia ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat kehadiran Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan bersama kita pada petang ini, dan kehadiran Yang Berhormat Menteri amatlah dihargai. Seterusnya, saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Senator Tuan Haji Abdul Nasir bin Haji Idris. Sebelum itu, adakah secara kebetulan atau sengaja dicaturkan ketiga pembahas terakhir kita pada hari ini dari negeri Sabah di bawah Bayu? Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Nelson Anggang. terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya rasa tidak disengajakan itu, tapi ditakdirkan sedemikian. Terima kasih kerana memberi Soal teman seiring membawa harapan. Dengan hormat, OIB Tan Sri dipersila buka ucapan. Dengan ini, saya mempersilakan pembahas kita yang terakhir untuk menutup tirai persidangan kita pada hari ini. Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Seri Panglima Anifah bin Ahmad. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Datuk Yang Pertua, terima kasih kerana Terima kasih Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Seri Panglima Anifah bin Ahmad. Suara saya mempengerusi ke majlis pun saya rendahkan apabila mendengar hujah-hujah Tan Sri tadi yang menyentuh sinabari kita. Pembahas terakhir kita Yang Berhormat Senator Tan Sri pun telah berucap, walaupun ucapan beliau tidak berapi-api seperti Yang Berhormat Senator Datuk Wilson tadi, tetapi padat dan penuh dengan erti dan makna. Sebelum mengakhiri persidangan kita pada hari ini, saya ada serangkap pantun untuk dikongsi bersama. Langit jingga menutup hari, burung kembali ke sarang sendiri. Ucapan dan cadangan telah diseri. Semoga persidangan memberi manfaat kepada negara dan negeri. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi, Rabu 10 Disember 2025.